Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Hari ini Cik Ani nak berkongsi cara Cik Ani buat lempeng. Ni kuih lempeng ni memang sarapan pagi orang dulu nak pergi bendang ke, nak pergi menoreh ke. Ni paling mudah sekali. Jom Cik Ani tunjuk cara Cik Ani buat kuih lempeng. Ya, sini kita ada tepung gandum sebanyak 250 gram. Kita masukkan garam. Sesuaikan dengan rasa ya. Kalau ada darah tinggi, kurangkan. Ni saya letak 1 sudu KFC. Ya, kita masukkan sedikit gula dalam 1 sudu makan. Ni. Ini telur. Dan air 2 cawan. Kita masukkan air dulu. Ini baru kita masukkan telur. 1 biji. Dan kita masukkan 1 sudu makan minyak masak. Okey, dah siap adunan kita ni. Kita perap dia selama setengah jam. Untuk mencicah lempeng kita, kita buat sambal ikan bilis ya. Jom, saya tunjukkan cara-cara saya buat sambal ikan bilis. Okay, kita gorengkan ikan bilis kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng ikan bilis ni garing-garing. Kalau tak suka ikan bilis goreng pun tak apa, boleh je tercongjikan. Macam tu je, tak payah goreng dulu. Kadang-kadang setengah orang dia suka yang lembut. Okey, ikan bilis kita dah pun garing macam ni, nampak. Bolehlah kita angkat. Kita menggunakan minyak yang sama, kita tumis bawang dulu. Bila bawang kita dah layu, kita masukkan cili kisar. Ni cili ni kita kena masak dia betul-betul ya. Ya, tumis dia sampai dia pecah minyak dulu. Mudah aja buat sambal ni, macam sambal nasi lemak. Okey, sambal kita dah pun pecah minyak macam ni. Nampak tu. Jadi kita masukkan air asam jawa. Masukkan sedikit garam, kita masukkan sedikit gula. Okey, bila dah sebati macam ni, baru kita masukkan ikan bilis yang telah kita goreng tadi. Sambal kita dah pun pecah minyak macam ni. Dah cukup masak. Sekarang kita nak goreng lempeng kita pula. Sapukan sedikit minyak. Ni dia. Okey, ni dia lempeng kita dah pun siap ya. Biasanya orang dulu dia tak ada gulung-gulung, orang dulu dia hidang je macam ni. Sekarang ni sebab kita nak setengah tu nak jual kan, dia gulung lah. Tu dia. Alhamdulillah dah pun siap lempeng kita. Jom cara makannya macam ni. Ni sambal ikan bilis yang kita masak tadi. Lempeng legend. Paling mudah, paling cepat. Adunan lempeng kita ni ya. Lembut dia. Rasanya lemak, manis, pedas cukup ya. Selamat mencuba ya.